Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Salam sejahtera saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Dia Zahra binti Zaidin dari Tingkatan 3, anak didik SMK Sultan Mansur Shah yang turut dikenali sebagai SMK SMS. Kod sekolah saya ialah MEE 0074. Di sini saya ingin berterima kasih kepada semua atas pemberian kesempatan untuk saya berbicara dan menerangkan ulasan buku saya. Adakah kamu semua pernah mengalami masalah tidur atau tidak mendapat tidur yang mencukupi? Saya ada satu buku yang dapat menyelesaikan masalah tidur kamu semua. Buku ini bertajuk Tidur, hasil karya Profesor Madya, Dr. Muhammad Faisal dan Dr. Nurul Yakin. Buku ini mempunyai 350 muka surat dan diterbitkan pada tahun 2023 oleh White Coat Group Sendirian Berhad. Buku ini adalah buku bukan fiksyen. Buku ini membincangkan topik penting tentang tidur. Kenapa ia penting? Bagaimana untuk mendapatkan tidur berkualiti dan cara menangani masalah tidur. Buku ini sangat relevan kerana ramai di antara kita, terutama pelajar dan pekerja, kurang menitik beratkan kepentingan tidur. Penulis turut menerangkan fakta saintifik tentang tidur. Ianya memainkan peranan besar dalam mengekalkan kesihatan otak dan badan kita. Antara tempoh yang sesuai untuk remaja tidur adalah sekitar 8 hingga 10 jam setiap hari. Tahukah kamu, sekiranya kita tidur 8 jam sehari akan memberikan purata tidur di sepanjang kehidupan kita selama 2,209,000 jam tanpa kita sedari. Itu adalah 1/3 daripada seluruh kehidupan kita. Namun, ramai di antara kita tidur kurang daripada itu kerana terlalu sibuk dengan pelajaran dan aktiviti lain seperti bermain telefon pintar. Malahan, buku ini turut memberikan panduan praktikal untuk meningkatkan kualiti tidur. Antara tipsnya adalah menutup lampu, mengurangkan bunyi bising dan mengekalkan suhu bilik yang sesuai. Penulis turut menekankan kepentingan rutin tidur. Contohnya, kita bangun dan tidur pada waktu yang sama setiap hari. Ianya mungkin kelihatan mudah, tetapi ia memerlukan disiplin yang amat tinggi untuk dilakukan. Antara masalah tidur yang ditulis dalam buku ini adalah buku ini membincangkan tentang masalah tidur seperti insomnia, iaitu keadaan susah untuk tidur atau tak boleh tidur dengan lena walaupun badan sudah letih, bagai tidur-tidur ayam. Seterusnya, sleep apnea, iaitu gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan terhenti seketika secara berulang kali semasa tidur. Keadaan ini boleh mengganggu kualiti tidur kita dan menyebabkan kita berasa letih atau menghantuk pada siang hari. Apa yang menarik, mereka juga berkongsi kaedah untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, teknik relaksasi iaitu pernafasan perlahan atau meditasi boleh membantu seseorang yang susah tidur. Seterusnya, amalkan tidur sebentar pada siang hari iaitu short nap dalam kadar 10 hingga 30 minit sebelum masuk waktu zuhur. Penulis juga mengesyorkan kita agar kita elakkan minum minuman yang berkafein seperti kopi atau teh kerana ia boleh mengganggu kualiti tidur kita. Pernahkah anda mendengar mitos bahawa mengulang kaji pelajaran sepanjang malam sebelum peperiksaan dapat meningkatkan kesihatan otak dan meningkatkan pelajaran kita? Ianya adalah palsu kerana kekurangan tidur akan mengurangkan daya intelek dan menghilangkan fokus kita. Antara kelebihan buku ini adalah ianya ditulis dalam bahasa yang mudah difahami. Yang kedua, buku ini sesuai untuk semua peringkat umur.
terutama kepada orang yang ingin membaiki gaya hidup mereka atau ingin meningkatkan kualiti tidur mereka. Yang ketiga, ianya menerangkan topik penting tentang tidur dengan secara terperinci. Kesimpulannya, buku tidur ini memberikan kesedaran tentang pentingnya menjaga kualiti tidur untuk kesihatan fizikal, mental dan emosi. Seterusnya, buku ini mampu membantu kita mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Selain itu, buku ini turut mendisiplinkan diri pembaca kerana mengajar kita untuk sentiasa menjaga kualiti tidur kita. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya berharap buku ini sedikit sebanyak dapat membantu kamu semua untuk mengurangkan masalah tidur. Selain daripada itu, saya berharap ia dapat mengurangkan kegelisahan ketika tidur, bagai tidur atas miang. Sekian, terima kasih.